Sejak aku didiagnos sebagai ada darah tinggi, doktor kerap suruh aku ambil bacaan tekanan darah tinggi setiap hari dekat klinik. Nak pergi hari-hari memang penat. So aku buat keputusan, baik beli alat ni dan test sendiri kat rumah. So alat untuk cek tekanan darah tinggi macam ni. So jenama daripada Omron. Dia simple je. Alat untuk baca tekanan darah, ada start stop. Tu ada alat dia ni. Dan belakang pakai 4 bateri saiz AA. So sekarang ni aku dah pakai dekat lengan. Cara dia mudah je. So selepas dah pakai dekat lengan, korang tekan start stop ni. Okay, so tekan. So ni bacaan tekanan darah aku sekarang, 136 belah atas dan 81 belah bawah. Bacaan tekanan darah tinggi yang normal 120/80. Untuk orang yang ada tekanan darah tinggi, dikira bagus, iaitu mesti di bawah 140/90. So sekarang tekanan darah tinggi aku 136/81, so dikira okey lah. Okay, kalau korang berminat dengan alat ni, tekan beg kuning, okay? Bye.